What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke channel Adibki Motovlog. So hari ni aku nak review sebuah motosikal terbaru daripada Avita, iaitu Marvel 150. So hari ni aku buat part time sikit, jadi model untuk akak dua orang ni sebagai person untuk rem-remkan enjin dia. Itulah aku dah belanja sikit. So aku boleh bagi tahu motor ni pickup dia boleh tahan Pickup dia boleh tahan. Avita tak main-main guys. So ini adalah Avita Marvel 150 motor fun bike yang dilengkapi dengan upside down forks untuk ala-ala seperti Honda Monkey. Ni yang paling best. Tangki dia 8.2 liter besar lagi daripada Suzuki Rider aku tu. So wah, hatilah kalau nak jalan jauh naik motor ni. 5 kelajuan, 10.6 horsepower. So engine oil sikit je geng, tak sampai 1 liter, 0.8 liter saja. Yang paling best dia itulah upside down fork. Brake di depan belakang, rim bersaiz 12 inci depan dan belakang. Menarik. Untuk varian warna ada dua, Mocha Blaze dan Sonic Blue. Ada dua color. Harga itulah dia, 7,988. So tu ada spek dia. Personally bagi aku, motor ni memang sangat eye catching. Bila korang menunggang dia, korang akan jadi bahan tumpuan. Cantik geng motor ni, tak tipu punya. Tapi atas kertas ni enjin dia memang tak power. Air cool, single cylinder, 4 stroke, 2 valve. So korang faham lah, kalau 2 valve tu memang motor yang ekonomi, bukan untuk performance. Kelebihan yang ada pada motor ni ialah dia gunakan 5 speed 5 speed gearbox. So mungkin gear dia lebih hidup lah berbanding motor yang 4 speed kan. So 5 speed mestilah lebih sedap. Dengan performance dia 10 horsepower tu, aku jangkakan motor ni boleh pergi top speed lebih kurang 100 km sejam. Motor ni ada all light LED. Dan seat dia tu, cushion dia tebal. Depan belakang brake disc. Dia gunakan kelas tangan, upside down fork. Ground clearance dia 140 hampir satu pembaris pendek And then dia ada charger juga, USB port, and then last kali digital meter lah. So ada lagi benda lain. Dekat sini ada handbrake macam handbrake. Kita boleh lock lah, so motor tak bergerak lah. Boy. Ada adjustable lagi. So yang aku suka ni dia double piston depan ni. Dan belakang juga sama, double piston. Bukan main Avita bagi twin piston. Cantik ni, cantik. Seat tebal. Yang terakhir, motor ni ada 2 tahun warranty, 20,000 km So inilah dia. Baloi tak baloi, kau nilai sendiri. Cantik guys, cantik. Kalau nak tanya pengalaman aku menggunakan fun bike, aku pernah pakai BNLE TNT 135. Motor macam ni memang syok. Rangga lubang ke apa ke memang tak rasa. Tapi kau nak cari laju tu bukan dia lah. Kalau kau nak cari kawan, kau nak konvoy ramai-ramai dengan kawan, geng yang minat sama, ini adalah motor yang kau boleh beli.
Kesimpulan dia, dengan jajan-jajan yang Avita dah bagi dekat farm bike dia ni masih berbaloi dengan harga tu, korang pun takkan malu pakai motor ni. Korang akan dapat ramai kawan. Terima kasih kerana menonton. Subscribe Adiki Motorbob. Bye bye.